Pakaikan babah lagi lalu. Sekejap je. Oh, macam tu. Kakak adik sikit, adik sikit. Adik sini. Bawah ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baju raya Dira. Saya pun nak raya juga Dira. Tak ada ambil gambar. Boleh baring ke? Ada tutup je. Boleh baring? Baring. Assalamualaikum semua. Saya Kia Propa atau nama saya sebenar. Nak beritahu suami saya Muhammad Nazri bin Ismail baru saja menghembuskan nafas terakhir pada jam 6 pagi tadi. Doakan semoga rohnya dicucur rahmat. Dia meninggal dunia di Institut Kanser Negara Putrajaya dan akan insyaAllah disimpan di Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor, insyaAllah. Mohon doa semua yang melihat video ini, semoga rohnya tenang dan dicucuri rahmat. Saya berterima kasih kepada semua kerana membantu saya selama ini. Assalamualaikum. Baba, saya balik dulu ya, Bah. Nanti saya datang lagi. Nanti saya siapkan rumah you. Bagi tanah you mendap dulu. Nanti saya siapkan tanah you ya. Assalamualaikum, wahai suamiku. Semoga tenang you di sana. Ramai yang mendoakan you. You orang baik. Ramai sangat yang mendoakan you. Semoga you tenang di sana, Baba. Jangan risau, saya ada di sini. Segala amanah, segala tanggungjawab, segala amanat insyaAllah saya akan buat dengan baik. Okey, Baba. Semua orang akan mati. Ini perjalanan you, perjalanan saya belum tentu lagi. Tapi saya tak ralat. Semua ada ditunaikan untuk you. Permintaan you untuk kahwin semula pun sudah saya selesaikan. Saya ambil tanggungjawab untuk menjadi isteri kembali. You nak apa semua dah bagi. Doakan saya di dunia ini tabah. Saya kena kuat. Saya tak boleh sedih selalu. Kalau saya sedih selalu, siapa nak jaga anak kita? Siapa nak cari rezeki? Assalamualaikum, Baba. Assalamualaikum, wahai suamiku. Saya pulang dulu. Jumpa lagi insyaAllah. Pengacara dan pelakon, Kia Propa memaklumkan suaminya, Muhammad Nazri Ismail meninggal dunia di Institut Kanser Negara, IKN, Putrajaya pada Selasa. Menerusi hantaran di Instagram, IG, Kia atau nama sebenarnya Siti Rokaidah Abdul Khalil, berkongsi kisah duka tersebut. Menurut Kia, 46, suaminya menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 6 pagi. Suami saya, Muhammad Nazri, baharu sahaja meninggal dunia di IKN Putrajaya. Arwah akan dikebumikan di Sarjana Utama, Sungai Buloh, insya-Allah sebelum Zuhur. Dari IKN Putrajaya akan ke Masjid Sarjana Utama, Sungai Buloh. Doakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Difahamkan, Allahyarham didiagnosis dengan kanser leher dan kelenjar air liur tahap 4 tahun lalu dan selepas itu sel barah dikatakan merebak ke organ lain.
Terdahulu, Kiah nekat untuk bernikah kembali pada 16 November 2024 kerana mahu menjaga Muhammad Nazri yang sakit. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.